Assalamualaikum, nama saya Nurul Balqis binti Faizal. Saya akan terangkan tentang kemahiran komunikasi perniagaan yang efektif. Kemahiran komunikasi yang efektif adalah asas penting dalam perniagaan kerana ia membina hubungan yang kukuh, memudahkan urusan perniagaan dan menyampaikan mesej dengan berkesan. Individu yang menguasai kemahiran ini akan lebih berjaya dalam kerjaya dan urusan perniagaan mereka. Ciri komunikasi perniagaan yang berkesan dalam perniagaan, jelas dan tepat. Ciri tersebut disampaikan dengan bahasa mudah difahami dan terus kepada tujuan. Contohnya, semasa memberi arahan kepada staf jualan, saya pastikan mesej saya ringkas dan tepat. Hantar stok ke kedai A sebelum jam 3 petang supaya tidak kekeliruan berlaku. Yang kedua, konsisten dan tepat masa. Cirinya menyampai maklumat secara konsisten dan dalam tempoh masa yang sesuai. Contohnya, setiap minggu saya menghantar laporan jualan kepada pasukan pemasaran pada hari Isnin jam 10 pagi tanpa gagal agar semua ahli pasukan dapat merancang tebusan lebih awal. Tujuan komunikasi di tempat kerja menyampaikan arahan. Contohnya, seseorang pengurus memberi arahan kepada kaki tangan tentang prosedur kerja baru untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan betul. Rundingan untuk berbincang tentang perjanjian, kenaikan gaji atau syarikat pekerjaan. Menyampaikan cadangan atau idea untuk menyumbang kepada penambaikan proses kerja atau inovasi syarikat. Memberi latihan atau tunjuk ajar untuk membantu pekerja baru atau yang kurang mahir dalam sesuatu tugasan. Saluran komunikasi formal. Surat rasmi digunakan untuk komunikasi penting seperti surat tawaran kerja, surat amaran atau surat maklumat rasmi kepada pihak luar. Laporan bertulis, contohnya laporan kewangan, laporan prestasi, laporan projek digunakan untuk tujuan rekod dan penilaian. E-rasmi digunakan untuk menyampaikan maklumat berkaitan tugas, pengumuman rasmi, laporan dan komunikasi antara jabatan. Saluran rangkaian komunikasi formal. Rangkaian komunikasi menegak, vertical communication, maklumat bergerak dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Contohnya, pengurusan hantar arahan kepada penyelia dan kaki tangan memberi laporan bulanan kepada ketua jambatan. Rangkaian komunikasi mendatar, horizontal communication. Komunikasi antara individu pada tahap sama dalam organisasi. Contohnya, pegawai pemasaran berbincang dengan pegawai jualan mengenai strategi promosi. Penyelia dari dua jabatan berbeza berkongsi maklumat projek. Rangkaian komunikasi formal, rangkaian komunikasi berpenjuru, diagonal communication. Komunikasi antara individu dan jabatan dan tahap hierarki berbeza tetapi tidak dalam laluan kuasa yang sama. Contohnya, eksekutif pemasaran berbincang terus dengan pegawai IT untuk selesaikan masalah sistem. Pegawai kewangan berkomunikasi terus dengan ketua logistik. Rangkaian komunikasi pantai chain communication, maklumat disampaikan mengikut urutan hierarki dari satu individu ke individu seterusnya. Contohnya, CEO, pengurus besar, ketua jabatan, staf. Arahan rasmi yang perlu melalui saluran tertentu sebelum sampai kepada staf. Saya Alisha. Hari ini saya akan terangkan tentang kebaikan struktur organisasi formal, di mana ada 3 struktur organisasi formal. Yang pertama adalah jelas tanggungjawab dan peranan. Contohnya ialah seorang kerana keuangan tahu tugasnya adalah menyediakan invoice dan melapor kepada pegawai keuangan, di mana setiap pekerja perlu tahu apa tugas mereka, siapa penyelia dan kepada siapa mereka perlu melaporkan tugas mereka tu. Yang kedua adalah aliran komunikasi teratur.
struktur di mana maklumat disampaikan secara sistematik melalui saluran yang betul untuk mengurangkan kekeliruan. Contohnya, adanya arahan dari pengurus disampaikan kepada penyelia sebelum sampai kepada staf bawahan. Dan yang ketiga ialah membantu pengurusan yang efisien, di mana dengan susunan hierarki yang jelas, keputusan boleh dibuat secara teratur dan cepat. Contohnya, masalah dalam operasi boleh disampaikan dan diselesaikan melalui penyelia tanpa perlu terus ke pengurusan atasan. Yang kedua adalah kelemahan struktur organisasi formal, di mana ada dua kelemahan di sini. Yang pertama adalah kurang fleksibiliti, di mana struktur yang terlalu kuat menyukarkan perubahan atau penyesuaian cepat terhadap situasi baru. Di mana contohnya sebarang perubahan dalam prosedur kerja melalui banyak peringkat kelulusan dan komunikasi lambat. Maklumat perlu melalui saluran tertentu menyebabkan kelewatan. Contohnya, maklumat dari pekerja bawahan perlu sampai kepada pengurusan melalui beberapa lapisan. Yang ketiga pula adalah saluran komunikasi tidak formal, di mana maksud di sini ialah merujuk kepada cara-cara komunikasi yang berlaku di luar struktur rasmi atau prosedur yang ditetapkan dalam organisasi. Ia selalu berlaku secara spontan, tidak teratur dan boleh melibatkan perbualan santai, kabar angin atau interaksi sosial antara rakan sekerja. Saluran ini juga lebih fleksibel dan tidak terikat dengan hierarki organisasi, tetapi boleh menyebarkan maklumat dengan cepat. Seterusnya adalah kebaikan struktur organisasi formal. Saluran tidak formal membolehkan maklumat disampaikan dengan cepat tanpa perlu banyak lapisan hierarki. Contohnya, aktiviti sosial seperti jamuan atau perbincangan santai membina hubungan yang lebih baik dan akrab antara pekerja. Komunikasi tak formal juga memberi kebebasan untuk berkongsi idea baru tanpa terikat dengan protokol rasmi. Contohnya, staf boleh berbincang dengan cadangan, penambahbaikan atau projek baru tanpa rasa takut untuk bercakap. Masyarakat yang bekerja dalam tidak terlalu formal membolehkan pekerja merasa lebih bebas dan selesa, dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka. Seterusnya adalah kelemahan struktur organisasi tidak formal, di mana struktur ini telah menyukarkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan mendadak atau inovasi baru. Contohnya, perubahan kecil dalam prosedur perlu melalui banyak lapisan kelulusan dan menyebabkan menjadi lambat. Perubahan kecil dalam prosedur perlu melalui banyak lapisan kelulusan menyebabkan proses menjadi lambat. Struktur formal boleh menghalang komunikasi dan kerjasama antara jabatan kerana setiap jabatan fokus pada tugas dan tanggungjawab mereka sendiri. Contohnya, jabatan pemasaran dan jualan mungkin tidak berkomunikasi dengan baik, menyebabkan strategi yang tidak selaras. Kesimpulannya, struktur organisasi formal dan tidak formal memainkan peranan penting dalam kelancaran komunikasi dan pengurusan dalam sebuah organisasi. Struktur formal menyediakan sistem yang teratur, jelas dan sistematik. Ini untuk memastikan setiap tugas dan tanggungjawab dilaksanakan mengikut hierarki dan prosedur yang ditetapkan. Namun struktur ini juga boleh menjadi kaku dan lambat dari segi komunikasi serta penyelesaian masalah. Terima kasih.